Pelakon Ukasha Senros memaklumkan bahawa beliau sudah berusaha mempertahankan perkahwinan selama 4 tahun, namun suaminya Kamad Ali tetap tidak berubah. Ukasha berkata semua peluang yang diberikan disia-siakan menyebabkan beliau akhirnya memfailkan perceraian pada 1 Oktober lalu. Menurutnya, beliau telah berbincang dengan keluarga Kamal terlebih dahulu dan cuba menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa mengaibkan sesiapa, namun tiada perubahan berlaku. Ukasha turut menegaskan keputusan itu dibuat demi keselamatan diri dan anaknya daripada kemudaratan fizikal dan mental. Pasangan ini difahamkan tidak lagi tinggal sebumbung dan prosiding di Mahkamah Syariah hari ini menyaksikan kedua-dua melantik jawatan kuasa pendamai. Tarikh seterusnya ditetapkan pada 18 Disember. Ukasha dan Kamal berkahwin pada November 2021 dan dikurniakan seorang anak perempuan.